pengajaran yang saya nampak daripada Wan Giang ni, dia selalu berfikiran yang positif. Wan Giang ni dia satu orang insan yang hidup dalam sebatang kara, tetapi dia punya positif vibe dia tu, insya-Allah. Kan dengan kehidupan dia, kita tengok bila kita sampai ke rumah dia, memang tak ada apa-apa, dia hanya ada makanan dengan TV pun. Kalau kita tengok TV tu, kalau tak dia suka dengan radio. Okey, bismillah, alhamdulillah. Semalam kita bermulanya perjalanan kita pada jam 6.30 pagi daripada Kuala Lumpur. Kita mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam setengah untuk sampai ke Kuala Lipis. Dan benda yang pertama kita sampai di Kuala Lipis ni, kita beli makanan dulu. Bawalilah kakak kecil. Alright. Sebab saya ada kakak. So nama kakak saya kakak besar. Okey, kita dah beli dah makanan kita. Ni nasi ayam yang tersedap dekat Kuala Lipis ni. Jadi kita dah bungkus, kita nak makan dengan Wan Giang. Jom. Wan Giang ni dia duduk dekat satu tempat yang nama dia Kuala Kicau. Tempat dia tu, kita orang nak masuk tu, memang ambil masa lebih kurang dalam dekat 20 minit kan. Dia punya tempat dia macam bukit bukau dia, waktu dengan dia punya satu jalan dia tu sampai kita menggunakan orang kata apa, drone untuk nak tengok jalan depan tu kan. Masya-Allah, itu satu benda yang saya rasa macam sangat seronok, sangat best, satu pengalaman yang baru. Okey, sekarang kita dah sampai dekat rumah Wan Giang dekat kampung Kuala Kicau, Kuala Lipis Pahang. Jadi makanan pun kita dah beli. Jadi jom kita nak sama-sama dengan Wan Giang, kita nak tanya khabar dia, sihat ataupun tidak kan. Jadi ayo sama-sama kita pergi ke rumah dia. Apa khabar Wan Giang? Sihat ke Wan Giang? Sihat. Dan bila mana kita jumpa dengan Wan Giang ni, ya Allah, memang benda pertama saya jumpa dia, apa yang saya tengok daripada memek muka dia adalah wajah yang ceria. Dengan umurnya yang 85 tahun lebih kurang kan, dia boleh hidup dalam keadaan yang ceria. Orang lain kalau kita jumpa mana-mana orang yang dah berumur ataupun orang yang dah tua ini, kalaulah satu saat umur dia dah lebih menjangkaui 70 ke atas, selalunya dia selalu berfikirkan masalah, muka dia monyok kan. Tapi Wan Giang ni lain. Wan Giang ni kalau kita dapat tengok, dia sangat-sangat suka dengan senyuman dia tu, insya-Allah. Masa nyanyi tu saya, yalah sebab dia suka benda yang seni, jadi saya adalah hadiahkan satu lagu daripada Kopratasa ni. Dan lagu tu pun dia tahu. Ku ingin kau jadi wanita mulia yang tahu harga budi dan hati seorang lelaki bernama suami, kerana kau isteri, ku ingin kau mengerti bahawa hidup ini tak semudah yang kita janjikan, kerana kau isteriku. Boleh macam? Sikit-sikit dah. Dan saya nampaklah air mata dia tu agak bergelumang. Kan biasalah mungkin sudah lama tidak ada bersama dengan suami, tapi apa-apa pun keseronokan yang saya nampak dekat Wan Giang ni, bila kita ramai-ramai datang, kalau kita tengok dia seorang-seorang, dia jarang makan. Kita tanya jiran dia pun, Makcik Nur pun, dia kata dia ni tak suka makan sangat. Dia makan mungkin sehari sekali, makan sekali tu pun sejemput kan. Tapi bila saya hadir bersama dengan sahabat-sahabat kita, kru semua kan, lepas tu kita tengok ada akak suap dia tu, dia rasa macam seronok. Saya nampak dia macam nak makan lagi, nak terus makan lagi, insya-Allah.
Dan apa yang menarik dengan Wan Giang ni, kalau saya bercerita kepada para penonton semua, dia ni salah seorang yang suka dengan alat muzik, dia suka dengan maknanya boleh dikatakan halwa telinga lah. Lepas tu dia suka dengan orang ambil gambar dia, masya-Allah. Bila mana dia tengok kamera tu, selalu orang macam malu lah sebab kita ada kawan Wan Giang tu nama dia Makcik Noh. Makcik Noh tu dia kalau bukan nak record je, tengok kamera pun malu lah. Masuk juga. Masuk YouTube. Tapi biasa dah kawan tu. Tu lah. Lawak lah. Malam-malam saya baca lah. Macam gitu lah. Lepas isyak tu baca-baca gitu tidur lah. Besok mata tak nak tidur. Kau tak tidur? Lepas tu tak tidur buat apa? Baru tidur. Lepas tu buat apa? Baring kita ni lah. Baring je lah. Ada kau pasal TV. Tengok cerita apa selalu? Kat TV tengok cerita apa? TV kalau tak ada cerita. Tutup dah. Tengok cerita nyanyi tak minat juga. Tak minat juga. Sebab tak berapa sedap. Yelah kadang. Sedap. Kalau cerita bebek ni lah. Kehebatan Wan Giang yang saya dapat bersimpulkan, selain daripada dia mendengar radio, dia ni juga selalu tak pernah lekang mulut dia, selalu baca Al-Fatihah 3 kul dengan selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok yang tu antara ciri-ciri yang dia selalu laksanakan dan menyebabkan dia selalu berpositif, dia selalu berfikiran yang kata orang tidak ada benda-benda yang negatif langsung kan, walaupun dia diuji dengan ketiadaan anak dia ada, tapi anak dia diuji dengan kesakitan, kanser paru-paru kan, hidup pula dengan sebatang kara. Dan itulah satu benda yang saya nampak. Dan kalau kita tengok dalam ayat Quran pun Allah sebut waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah diri kita ini dengan berkasih sayang pada orang tua ni. Jadi bila mana kita tengok Wan Giang ini, saya rasa kita dapat ambil benda yang kebaikan yang kita nampak adalah dia selalu berfikiran positif dan dia sukakan dengan benda-benda seni. Selain daripada dia mendengar lagu, dia juga amalkan amalan-amalan seperti bacaan ayat suci Al-Quran. Dia juga selalu tak pernah tinggal 3 qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan juga qul a'udzu birabbin nas. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Disambung. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul Allah. Aduh. Ya, kalau ikut sekarang Wan Giang berapa umur tepat agak-agak yang Wan Giang ingat? Umur yang betul-betul rasa sekarang umur berapa dah Wan Giang? Itu dah 50. 50? 50. Oh, muda lagi ya. 85. 85. Itu memang nak umur Wan Giang lah. Memang umur Wan Giang itu. Alhamdulillah. Tidak umur nak ambil umur orang ataupun tak. Umur Wan Giang itu. Wan Giang duduk rumah ni berapa lama dah? Rumah? Lebih dah. Lebih dah? Sebelum ni rumah ni ke ataupun dia bagi rumah lain? Tak ada dulu sebelum. Kalau duduk rumah tak. Rumah anak saudara. Sebelum ni? Duduk rumah tak siap lah. Duduk seorang gitu. Ya. Tapi ada orang juga ubat nak kata. Ya, bagus lah. Alhamdulillah lah kan. Duduk sini. Selesa Cik Wan Giang.
Atau dia orang kena bagi kipas besar sikit. Kita orang tak ada orang buat. Ha, dia ada tu. Kita anak seraba bagi. Anak saudara Wanyang di mana? Kat belakang mana? Rumah. Anak seraba saya bukan di sini. Ada? Dia anak seraba saya dia. Anak seraba sepupu. Dah anak seraba betul. Mak dia tak adik mak. Mak dia adik ini Wanyang. Adik beradik. Dia mana ayah dia adik beradik dia ramai. Adik-adik dia ramai. Okey. Oh ni pagi-pagi masak ini lah. Ada. Ada masak lain lah. Masuk kadang kami nak. Tak ada benda mendai je. Naik je. La ilaha illallah. Betul macam mana kenyang ke tak tu? Kadang kau pun tak ada. Tengok kau situ. Kadang kau tak ada dua je lah makan. Mana ada. Okey. Kau tak ada. Itulah apa orang tua kan. Ini bukan sekadar Wanjang je. Ini pesanan juga kepada semua yang ada lagi orang tua kan. Dia selalulah kita orang kata bersama-sama dengan dia, tengok wajah dia kan. Dalam hadis juga dia menyebut bila kita tengok wajah orang tua kita ini, pahala kita digandakan, akan tambah lagi dengan pahala-pahala, masya-Allah, tabarakallah. Jadi keunikan dan kehebatan Wanjang ini tidaklah dapat kita tandingi, dan kita nak harapkan mudah-mudahan Wanjang terus bersemangat, terus kuat, dan terus dipanjangkan umur dan juga kesihatan yang baik, insya-Allah. Pada yang menonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan paling penting jangan lupa untuk subscribe kan, bagi ramai lagi yang dapat manfaat, insya-Allah.